Okey, bagi yang tengah mencari cover untuk hampa punya handle, macam ni hampa tengok. Dekat atas ni hampa, ni set yang mana hampa akan dapat satu handle yang tempat tangan tu, satu lagi cover dia. Dekat sini hampa tengok, aku akan pasang kat sini. So kat sini dia ada warna hitam kan, tapi tengok kat sini dia warna hijau. So aku akan pasang bagi semua ni satu set lah, bagi jadi warna hitam semua. Kita akan ada pasang yang ni dan kita akan pasang yang ni. So jom kita pasang. Ini hitam dah. Shining black. Ni sebab apa ni aku ambil shining black. Dia ada chrome dengan carbon shining. Ni dia punya cover. Dan hampa tengok ni cover dia ni bukan kosong je. Dia tu dia kancil. Memang garang lah. Dekat belakang ni dia ada betik. Apa just tinggal buka, pasang tampai aja. Tapi sebelum kita nak pasang tu, kita kena lap dulu sebab dekat bahagian sini semua ada habuk ni. Kita kena bagi bersih dulu, bagi tak ada habuk langsung baru kita pasang. Lepas sekali kita cuci dulu. Tak kisahlah hampa nak pakai tisu ke kain ke apa, hampa nak basuh dulu pun boleh juga. Okay, kita buka dah betik. Sampai tekan lah. Okay, lepas kita pasang yang ni. Tunggu tekan. So inilah hasil dia. Hampa tengok. Nanti aku akan pasang lagi 3. So tengok baik kalau hampa nak dapatkan juga cover ni. Hampa tak kisahlah. Hampa nak shiny black, hampa nak chrome, hampa nak carbon shining, boleh tekan baik kuning ke bawah.